Ini 5 sebab kenapa korang kena beli NVX SP. Jom kita review. Sebab yang pertama, NVX V3 SP ni dah datang dengan disc belakang. Plus dia tambah sekali ABS depan belakang dual channel. Dan ditambah juga dengan ESS, Emergency Stop Signal, yang membuatkan korang lebih safety bila berada di atas jalan raya, dan brake emergency secara mengejut. Dan sebab yang kedua, NVX SP ni dah datang dengan enjin yang berteknologikan VVA dan juga disupport juga dengan bahagian CVT yang baru YECVT, dan ada downshift kat sini lah. Horsepower pun lebih tinggi sikit daripada yang biasa. YECVT ni pula, secara ringkasnya, CVT ni dikawal secara elektronik. So kelebihan dia lebih smooth bila korang pulas throttle tu, dan lebih ringan, lebih kuasa, dan yang paling penting lebih penjibatan minyak petrol korang. Dan sebab yang ketiga pula, untuk varian NVX SP ni dia datang dengan skrin paparan TFT guys, bukan LCD biasalah. Dan dia ada banyak juga feature-feature menarik dekat paparan skrin dia ni. Y-Connect, navigation, tapi bukan fully maps, ni direction je lah. Untuk cek cuaca pun ada juga, LED time pun ada. Dan yang paling best motor ni, dia ada town mode, sport mode. Dan sebab yang keempat, di mana kalau korang beli NVX SP ni, korang akan dapat sekali dengan jajan aksesori yang bernilai RM500. Dalam kotak ni ada 9 item. Dan sebab yang kelima, iaitu sebab terakhir, dia punya design yang sangat-sangat sporty, sangat-sangat futuristik, dan sangat-sangat menawan hati rakyat Malaysia lah. Untuk varian SP ni, dia datang dengan 2 tone color yang sangat-sangat bagi saya nampak sporty dan garang lah. Warna biru dan juga warna putih. So kalau korang yang minat sport-sport tapi nampak macam premium sikit kan, ambil warna putih ni pun lawa lah. Cumanya kena rajin jagalah cuci. Warna putih ni faham lah. So itu saja 5 sebab kenapa korang kena beli NVX SP untuk hari ini. So kalau berminat, tekan je lah beg biru kat bawah. Okay, bye bye.